aku nak kasi nama dia Haziq, bukan nama sebenar lah. Okey, aku merupakan Haziq lah. Aku merupakan pelajar tahun pertama di sebuah sekolah berasrama penuh. Masa tu umur aku baru je 13 tahun dan sejujurnya lah, aku ni agak liat lah orang cakap. Aku ni agak liat, agak malas nak kalau bab-bab solat ni. Bila azan maghrib berkumandang je, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah mula aku lebih suka berbaring kat katil. Lepas tu pura-pura tidur. Ataupun aku pergi mandi lama-lama. Itu taktik aku. So surau asrama kami ni kecil je. Tapi dekat sini ramai kata tempat tu keras. Pelajar yang selalu datang lewat ataupun ponteng solat dekat surau tu kadang-kadang nampak bayang-bayang hitam ataupun dengar bisikan masa berwuduk. Aku, kata Haziq, aku tak percaya. Peret Haziq. Sampailah satu malam Jumaat ni, azan dah berkumandang. Jadi aku pun fikir taktik macam mana nak elak daripada solat. So aku pun pura-pura sakit perut dan aku tak ke surau malam tu. Kawan-kawan semua dah turun. Aku baring sorang-sorang je dalam dom. Waktu tu lampu belum je tutup. Tapi suasana tu sunyi dia lain macam. Tiba-tiba kerak. Bunyi tapak kaki berjalan. Aku tengoklah dekat sekeliling. Tak ada orang. Lepas tu tiba-tiba pintu dom tu terbuka sendiri. Aku jadi pelik. Aku fikirkan angin yang tiup. Tapi aku tengok dekat dom tu semua tingkap tutup. Aku bangun. Aku bangun. Aku ambil tuala. Aku nak keluar ni. Masa tu aku terus pergi ke bilik air. Sampai je dekat bilik air, aku ada dengar air. Aku dengar macam orang tengah mandi. Jirus-jirus badan. Tapi aku pelik dekat sini, pintu tandas tu tertutup. Selalu kalau ada orang mandi,